khabar semua. Selamat pagi. Ni aku nak bagi tip tentang urut lah. Kalau sekarang orang yang dah berumur banyak kaki bengkak. Bengkak, kalau apa kan. Bagi tip sikit tentang urut. Tentang yang minyak bidara. Baru minyak bidara, baru minyak wangi. Minyak tok ni atau boleh guna gancang untuk dah sebati kan. Sebati boleh buat minyak wangi kan. Apa kat singa pangkal singa ni macam tu dah biasa cakap tu. Singa ni macam kat bulu kening wangi. Tapi boleh juga digunakan minyak wood. Macam mana? Tengok ni kaki atuk. Kaki atuk bengkak. Kaki atuk bengkak. Ni kali kedua untuk mengurut. Kali kedua. Dapur keliling ni. Dapur je. Dapur. Minyak atuk tadi. Lepas tu dapur. Ngurut je. Kalau kaki bengkak, yang pertama kita nak urut kali. Macam ni kita nak urut. Daripada atas sampai ke bawah. Urut. Lepas tu kat sini buat macam ni. Ikut apa pusingan jam. Ikut macam ni pun boleh. Jadi dia jangan urut lurus. Pusingan jam. Pusingan jam. Di sini kat atas ni ini lurus. Dekat sini ambil dekat sini. Kat buku lali ni ambil dekat bawah pusingan. Atau macam ni. Ikut mana sesuai kat kita lah.